boleh nak menabung dalam bentuk duit, asyik simpan korek, simpan korek, simpan korek. InsyaAllah bila kita dah mula menabung emas, satu keajaiban akan berlaku di mana sebelum ni kita tak boleh nak menabung, tiba-tiba kita boleh menabung. Sebelum ni kita seorang yang boros, tiba-tiba kita jadi seorang yang sangat berjimat cermat dalam perbelanjaan. Sebelum ni kita asyik impulsif shopping dan lepas tu kita akan jadi berkira-kira untuk window shopping sekalipun sebab kita dah mula menabung emas, kita ada hobi yang baru, kita ada ketagihan yang baru iaitu menabung emas. Jadi kalau sesiapa, kalau tuan-puan ada rakan-rakan ke ahli keluarga terdekat ke kan, siapa-siapalah yang tuan-puan kenal yang ada tabiat baru simpan emas tu, itu adalah salah satu tabiat yang baik dan tuan-puan perlu jadikan mereka ni sebagai circle tuan-puan. Kena jadikan mereka ini sebagai sahabat karib tuan-puan. Sebab apa? InsyaAllah tabiat menabung mereka tu kita minta-minta lah supaya berjangkit kepada kita juga.